Apa tak kena dengan motor ni? Oh ni datang nak tukar arm tau sebab baru lepas accident. Tapi lepas tukar arm dah baru. Tapi ada yang tak kena lah. Siapa tahu bagi jawapan? Siapa tahu tolong komen kat bawah. Apa jawapan dia So untuk korang, promo mereka kita extend. Untuk hujung bulan ni tinggal ada seminggu sahaja lagi. So untuk siapa yang nak servis, nak semua major servis ke, servis VT ke, top set dan sebagainya, nak hantar servis ke, tukar tayar dan sebagainya boleh datang ke mana-mana cawangan dan garaj yang dekat dengan rumah korang. So untuk pengetahuan korang, dan garaj TDI pun kita baru buka sebulan lebih. Alhamdulillah semua lancar. Siapa yang daripada Semenyih ke, pada mana tu semua, Bukit Mewah itu dekat. Tapi sekarang kita tengah set up dan garaj Bukit Mewah dan garaj kan cawangan yang ke-6. Alhamdulillah semua atas jasa pada support daripada korang jugalah. InsyaAllah doakan buat terbaik lah. So untuk korang, promo mereka dah habis, apa-apa boleh yang kita terus, tak ada masalah.